Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Apa khabar semua, sihat kan? Ya. Banyak kenduri hari ni. Banyak air ni kan. Saya ada 2-3 kan. Tak ada. Jom ikut saya. Baik. Alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada hari ini bersama-sama. Kita berkumpul di surau, di taman-taman syurga untuk menghayati Allah Subhanahu Wa Taala, sambil-sambil kita berbukuah sesama dengan sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan perumahan kita. Sebentar tadi saya ada bacakan satu ayat Quran daripada surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya Dia jugalah pengampun lagi maha mengasihani. Ayat ini, ibu-ibu, Allah menerangkan kepada kita bahawa setiap hamba ini pasti akan melakukan dosa. Jadi bila melakukan dosa, Allah minta kita minta ampun dekat Dia. Dan Allah minta kepada kita jangan berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tak boleh berputus asa daripada rahmat Allah? Kerana bagi kita, kerana Allah sentiasa memberikan ruang kepada hamba-Nya untuk meminta keampunan sampai nyawa dah sampai kerongkong. Iza balawatin taraki, dah sampai kerongkong tu Allah kata dah tak boleh minta ampun dah. Selagi mana tak sampai lagi nyawa sampai ke kerongkong, maka kita boleh minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah ini kita dah biasa dengar. Masa mana Firaun mengejar Nabi Musa dekat Laut Merah. Semasa Bani Israel dipecahkan kepada 12 kumpulan, Allah pecahkan laut menjadi 12 lorong. Laut yang sangat luas dipecahkan menjadi 12 lorong untuk mengejar pengikut Nabi Musa melepasi pergunungan Sinai. Ada ulama kata pergunungan Sinai itu Sinai yang dekat Mesir. Ada ulama kata Sinai yang dekat kawasan Mekah. Allah lebih mengetahui bagaimana Firaun telah ditenggelamkan oleh Allah semasa belahan tersebut. Dan Firaun minta dekat Allah, ya Allah ampunkan dosa aku. Tapi apa Allah jawab? Dah tak boleh dah, sebab dah nyawa dah sampai ke kerongkong. Kita biasa tengok orang nak meninggal, dia punya nafas macam mana kan, macam orang kena sebelah kan. Kalau dah sampai pada waktu tu, kita orang yang berhampiran dengan orang yang nak meninggal ni, semua dia sebut la ilaha illallah. Saya pernah sebuah satu keluarga buat macam tu. Lepas tu dia boleh cakap dengan saya, ustaz nak minta bapak saya mati je. Kita bukan nak minta dia mati, tapi kita berhati-hati je. Memanglah kita tak pasti itu tanda-tanda nak mati ke ataupun bukan. Tapi yelah, kita tengok berdasarkan pengalaman kita. Kalau dah keadaan macam tu, nyawa dah nafas dah pendek, itu tak lama dah. Jadi kita nasihatkan ahli keluarga untuk ajarlah la ilaha illallah. Kalau tak boleh Allah. Sebab orang yang dalam sakaratul maut ni mustahil nak sebut asyhadu an la ilaha, tak boleh dah. Memang dah masa tu nafas dah pendek, kita dah fikir macam mana nak bernafas pun kita dah fikir dah. Jadi kita ajarkan Allah ataupun la ilaha illallah kepada orang yang nak meninggal dunia. Lagi apa lagi yang diajar oleh Nabi SAW? Bila ada orang yang nak meninggal dunia, Nabi kata faqra'ul yasin inda mautukum. Kalau ada orang nak meninggal dunia,
bacalah Yasin mendekati dia untuk orang yang nak meninggal dunia. Maksudnya kat sini, bila ada orang yang dalam sakaratul maut ataupun orang yang telah meninggal dunia, kita orang keliling ni kena baca Yasin tau kepada orang tersebut. Nabi suruh kita buat macam tu. Sebab apa? Nak bagi orang tu ingat Allah. Masa tiap sakaratul maut ni kita dengar Allah je. Tak nampak dah isteri kat sebelah tu cantik ke, suami dekat sebelah tu handsome ke, dah tak nampak dah benda tu semua. Harta semua ada berbilion-bilion dekat dalam bank pun dah tak ada guna. Masa tu kita dengar Allah je. Sebab tu kalimah Allah tu memang untuk nafas kita. Allah. So biasakanlah kita apabila jumpa dengan orang yang nak meninggal dunia, ajarkan kalimah La ilaha illallah. Kalau tak boleh, Allah. Jadi ayat tadi dalam surah Az-Zumar, Allah kata, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas mereka, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. Maksudnya, mintalah ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Maha mengampun segala dosa. Allah Maha maksudnya dia akan mengampunkan segala dosa. Mustahil sifat kasih sayang Allah ni Allah tak ampunkan hamba-Nya kalau kita minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Itu kenal saya tadi. Okey, ibu-ibu, hari ini kita akan belajar tajuk pelajar universiti sebenarnya. Fatwa munakahat. Fatwa soal jawab berkenaan dengan perkahwinan, isu-isu perkahwinan. Kenapa saya nak bawa perbincangan fatwa munakahat ini dekat perbincangan ibu-ibu ni, walaupun tajuk ni agak tinggi sikit. Sebab saya sebenarnya semenjak saya berada kat sini, saya terima terlampau banyak sangat soalan berkenaan isu-isu perkahwinan yang tidak diselesaikan. Ada satu hamba Allah, anak dia status tidak sah taraf. Macam mana jadi tak sah taraf? Saya pun panggil, saya kata minta dokumen perkahwinan dan sebagainya. Dia bagi tahu dia menikah dekat selatan Thailand. Dekat selatan Thailand lah, kat mana tu cari sendiri lah. Selatan Thailand tu banyak kawasan dia. Bila saya semak dokumen tersebut, kenapa anak dia jadi tak sah taraf? Sebab ibu ayah dia tak mendaftarkan pernikahan Thailand tu kat Malaysia. Jadinya bukan salah diorang lah. Maksudnya anak tu sebenarnya sah taraf, cuma dia tak pergi daftarkan perkahwinan dekat Mahkamah Syariah Malaysia. Jadi anak tu tidak boleh dinasabkan kepada bapa tadi tu, walhal perkahwinan mereka sebenarnya sah. Lepas tu saya pun minta dia pergi daftarkan perkahwinan dekat Mahkamah Syariah. Daftar, tiba-tiba hakim kata perkahwinan tersebut tidak sah pula. Saya pun pelik, kenapa tak sah? Rupanya bila cek salah satu rukun pernikahan ni tidak sempurna. Saya pun tanya, saya tak buat kes, saya bagi tahu nasihat sebab dia kata saya kan peguam swasta, so kalau nak gunakan servis saya kena berbayar. Saya kata abang try buat sendirilah, pergi Thailand sendiri, dapatkan surat pengesahan daripada konsulat Malaysia. Dia buat semua, lepas tu dia daftarkan dekat Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah kata rukun tidak sempurna, rukun cacat. Apa rukun nikah? Rukun nikah ada 4, betul? Yang pertama suami, ada lelaki lah. Ada lelaki bukan perempuan. Lepas tu perempuan untuk yang dinikahi. Yang ketiga wali. Wali kalau perempuan ni sama ada ayah dia, atuk dia. Kalau atuk ayah tak ada, abang dia lah. Abang dia yang ni lah, saudara lelaki dia lah. Yang keempat ijab dan qabul. Jadi ada satu rukun nikah yang tidak sempurna. Rupanya wali pernikahan yang digunakan di selatan Thailand tu, dia seorang wali nikah yang sah dekat selatan Thailand. Jadi apa isu dia kat sini? Menarik kan untuk dibincangkan. Lelaki perempuan ni dia duduk dekat sini, Kota Damansara. Perempuan Kota Damansara, lelaki Kota Damansara. Dia bernikah dengan menggunakan wali hakim di selatan Thailand. Okey, bila menikah dekat selatan Thailand, sepatutnya dua lelaki dan perempuan ni kena pergilah selatan Thailand tersebut, betul? Tapi diorang ni takut. Diorang kata takut kantoi mak ayah diorang tahu diorang pergi menikah kat selatan Thailand. Sebab isu dia mak ayah tak bagi kahwin, sebab perempuan ni orang Indonesia. Jadi dia takut nak pergi selatan Thailand. Satu lagi isu besar lah, tak dapat pergi border. Dia panggil wali hakim tadi tu masuk ke selatan, ke utara Malaysia, betul? Dia kan wali hakim kawasan Thailand, dia masuk kawasan Malaysia dekat kawasan Betul.
Lepas tu diorang pun nikahkanlah pasangan ini dekat betong tersebut. Dia nikah dekat betong, sah tak wali hakim tadi yang ada bidang kuasa dekat Thailand tu nikahkan orang dekat sepadan Malaysia, dekat kawasan Malaysia? Tak boleh lah, sebab dia punya bidang kuasa dekat kawasan Thailand, bukan kawasan Malaysia. Jadi mahkamah kata rukun nikah wali tadi tu cacat, sebab juru nikah tu, wali hakim pernikahan tu berada dekat kawasan Malaysia, bukan kat kawasan Thailand. Okey, kan saya bagi tahu ibu ayah dia ada, tapi dia tak menggunakan wali ibu ayah. Okey, jadinya bila jadi isu macam tu, dia ada seorang anak hasil perkahwinan tadi tu. Okey, soalan saya kat ibu-ibu, anak tersebut macam mana status dia? Pernikahan tu tak sah. Tak sah taraf lah. Okey, ada satu terma dalam hukum syarak kita panggil sebagai wata'i syubhah. Maksudnya persetubuhan yang syubhah. Syubhah tau, syubhah ni sama-sama al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Halal satu bat, tengah-tengah tu syubhah. Wa bainahuma syubhah. Antara tengah-tengah tu syubhah, sama-sama. Okey, dalam terma hukum syarak bagi tahu, kalau pasangan ni bernikah dan pada sangkaan diorang, pernikahan diorang ni memang sah. Memang dia rasa macam nikah ni sah, tak ada apa masalah ni, memang sah. Dan dia melakukan hubungan suami isteri sehingga melahirkan anak. Pada sangkaan dia pernikahan tadi sah sebelum dia pergi mahkamah syariah, anak tadi tu boleh dinasabkan kepada bapa dia. Itu hukum syarak, wata'i syubhah namanya. Tapi kalau orang tu tahu pernikahan tak sah, dia pun masih meneruskan hubungan suami isteri sehingga melahirkan anak, tak bolehlah kata anak tu wata'i syubhah. Wata'i syubhah ni pada sangkaan dia nikah sah, dia pun melakukan hubungan suami isteri, melahirkan anak, anak tersebut boleh dinasabkan dengan bapa tadi tu. Okey, macam mana status anak tu dengan bapa tadi tu? Ulama membincangkan hukum dia sama macam anak sendiri. Maksudnya dia dapat faraid, dia masih boleh jadi wali nikah untuk anak tersebut, sama. Cuma dia anak wata'i syubhah, anak yang tersilap. Ingatkan nikah tu dah sah, rupanya pernikahan tidak sah. Itu cerita yang pertama. Okey, cerita yang kedua. Okey, ada satu pasangan, dia dekat kawasan sini, dia bukan kawasan ni kawasan sini juga lah. Saya orang sini yang bagi tahu, minta tolong saya pergi nasihatkan satu pasangan ni. Dia pergi mahkamah syariah, sama juga mahkamah syariah mengesahkan pernikahan mereka tidak sah. Bila cek balik, ada satu rukun nikah pun tidak dipenuhi ataupun cacat, iaitu isu wali. Dia ni orang kawasan Selangor, isteri pun perempuan pun orang kawasan Selangor, ibu dan ayah pun tinggal di kawasan Selangor. Mereka masa zaman Covid kan tak boleh pergi cross border, tak boleh pergi Thailand. Jadinya diorang buat pernikahan secara online atas talian menggunakan wali hakim dekat Thailand. Okey, sebab apa seorang perempuan boleh menggunakan wali hakim menikah dekat Thailand tu? Sebab apa? Sebab apa perempuan ni pergi Thailand, dia boleh gunakan wali hakim untuk menikah, menggunakan wali hakim dekat Thailand? Sebab apa? Bukan orang Malaysia sekarang ni pergi Thailand, dia tak panggil bapa dia, tak panggil datuk dia, tak panggil abang dia, dia nikahkan menggunakan wali hakim kat Thailand. Sebab apa boleh? Dia bolehkan dalam hukum syarak. Apabila seorang perempuan bermusafir lebih 2 marhalah daripada kawasan tempat tinggal ibu dan ayah dia, kalau ayah dia duduk Selangor, dia pergi Thailand lebih 2 marhalah lah. Tapi kalau ibu dan ayah dia duduk Perlis, Arau, pergi ke selatan Thailand untuk menikah, so tak lepas 2 marhalah tu. Jadi dia tak boleh guna wali hakim. So pasangan tadi ni tinggal dekat Selangor, dia pergi Thailand lebih 2 marhalah. Apabila melebihi 2 marhalah, barulah boleh menggunakan wali hakim tadi. Tapi pasangan yang saya cerita ni, dia bernikah menggunakan secara online. Dia ada kat sini, dia nikah tu kat sana. Jadi ni mahkamah syariah kata rukun nikah tu tidak sempurna, cacat. Syarat pernikahan tu cacat. Jadinya pernikahan tu tidak sah. Jadi diorang kena nikah semula. Anak tadi yang ada dalam pasangan tadi tu pun jadi anak wata'i syubhah. Maksudnya dia boleh dinasabkan dengan bapa, tapi dia ada wata'i syubhah. Suami isteri tadi tu boleh nikah semula. Jadi isu-isu ni saya nak bincangkan dengan ibu-ibu ni. Sebenarnya ada banyak fatwa-fatwa, sebanyak
47 fatwa yang kita boleh bincangkan. Antaranya hukum menggunakan DNA untuk menentukan status nasab, hukum akad nikah secara video call, hukum wanita menyusukan anak angkat, hukum upacara akad nikah di masjid, kewajaran pengambilan saringan HIV, hukum cerai secara pilihan kepada isteri untuk suami poligami, anak tidak sah taraf perkahwinan di selatan Thailand, perkahwinan lari dalam wadi mengikut mazhab Syafi'i. Ada 47 lah kalau saya baca satu habis semua kuliah kita ini. Jadi kita akan pergi secara sikit-sikit supaya faham. Tajuk ni mungkin berat, tapi semalam saya kuliah kat bawah, dia orang kata menarik lah. Tak tahulah kalau kat sini kata tak menarik kan. Dia perbincangan ni untuk memberi nilai tambah kepada kita lah. Bila kita dah dengar ni, kita sebarkan kepada orang-orang lain yang berada dekat kawasan kita. Okey. Kita pergi hukum yang pertama, keputusan fatwa yang pertama, hukum menggunakan DNA untuk menentukan status nasab anak dan tempoh melaksanakan li'an untuk menafikan nasab anak. Okey, kita biasa dengar sekarang ni orang kecoh bila DNA sama je, itu anak ataupun bapa kepada orang tu. Lagi-lagi dekat negara-negara Eropah seperti Amerika dan sebagainya, diorang cek DNA, ni bapa kau, ni anak kau. Islam ni ibu-ibu, nasab ni kita boleh nasabkan seseorang tersebut dengan apa? Lahirnya anak, kita boleh nasabkan anak tu sebab apa? Sebab perkahwinan lah. Bila orang kahwin baru boleh nasabkan anak tu anak siapa. Dia tak macam orang putih, DNA samanya tu bapa kau. Islam ni nasab anak sebab perkahwinan. Bila ada perkahwinan baru boleh nasabkan anak. Okey, dan tempoh melaksanakan li'an untuk menafikan nasab anak. Apa itu li'an? Tahu li'an? Biasa dengar li'an? Li'an, biasa dengar? Li'an ni ada satu terma dalam syarak. Kalau contoh seorang suami tu mendapati isteri dia mengandung, lepas tu dia kata anak dalam kandungan tu bukan anak aku. Dia menafikan anak dalam kandungan isteri tu bukan anak dia. Apa asal cerita ni? Seorang sahabat Nabi bernama Hilal bin Umayyah, dia datang kepada Nabi, dia kata isteri dia mengandung dan dia mengandungkan tu bukan anak dia. Jadi Nabi, sebab bila kita tuduh orang berzina dalam Islam, kita kena buat apa? Kita tuduh seorang berzina dalam Islam, kita kena buat apa? Kita kena datangkan 4 orang saksi. Bila kita tak datangkan 4 orang saksi, kita boleh kena qazaf, hukuman rotan 40 kali. Jadi Nabi SAW kata, kalau kau tak ada saksi, kau bersumpah li'an. Sumpah 4 kali. Bersumpah, dia berkata benar. Sumpah yang kelima, dia bersumpah melaknat diri dia sendiri kalau dia berkata bohong. Sumpah, ada 5 kali sumpah. 4 kali bersumpah kata benar. Kali kelima, bersumpah dia melaknat diri dia sendiri kalau dia berbohong atas pertuduhan tersebut pada isteri dia. Kemudian proses yang seterusnya, hakim dalam kes ni, Nabi SAW suruh isteri dia pula bersumpah 4 kali menafikan tuduhan tersebut, dan kali kelima pun sama, dia disumpah laknat kalau dia berkata bohong. Jadi apabila berlaku sumpah li'an ni, suami isteri ini akan dipisahkan selama-lamanya, tak boleh kahwin lah. Dia dipanggil sebagai bainanul kubra, maksudnya dah tak boleh nak menikah balik lah. Walaupun perempuan tu berkahwin dengan suami baru, lepas tu dia bercerai, tak boleh, selama-lamanya tak boleh berkahwin lah. Tu hukumnya untuk li'an. Li'an ni maksudnya dia menafikan anak dalam kandungan tu anak dia. Kemudian kebiasaan dia dekat sekarang ni, sumpah tersebut dilafazkan di hadapan hakim syar'i, menafikan isu nasab anak tersebut. Okay, faham Boleh faham Berat Ha? Jadi juga, sama juga. Ya betul. Dia akan dipisahkan selama-lamanya. Dia tak boleh berkahwin. Okey. Baik, saya pergi Okey, dalam Islam zaman dulu ada satu ya. Tak, saya rakam je. Dalam Islam zaman dulu dia ada satu pakar tau untuk menentukan nasab anak sebelum sains ni menjadi hebat dan sebagainya. Orang Arab zaman dulu
dia boleh tentukan nasab anak ni berdasarkan tapak kaki. Kita panggil Al-Qiyafah. Al-Qiyafah ni orang yang expert lah. Dia tengok kaki seseorang tu, dia boleh tahu, oh, kau ni anak siapa, keturunan siapa, bin siapa, bin siapa, bin siapa. Tapi zaman sekarang ni dah tak ada dah. Yang ada penilik nasib kan. Itu pun keletong. Al-Qiyafah nama dia. Al-Qiyafah. Zaman dulu. Zaman dulu. Tapi zaman sekarang dah tak ada dah. Baik, saya pergi Musyawarah Jurusan Kuasa Fatwa Kebangsaan kali ke-101 bersidang pada 27 September telah membincangkan hukum menggunakan DNA untuk menentukan status nasab anak dan tempoh melaksanakan li'an untuk menafikan nasab anak. Musyawarah telah membuat keputusan seperti berikut. Setelah meneliti keterangan hujah pandangan dikemukakan, musyawarah menegaskan bahawa Islam sangat menitik beratkan persoalan nasab, dan apabila telah ada dalil yang mengisbatkan nasab, maka penafian tidak boleh diterima melainkan dengan kaedah li'an. Kerana li'an telah sabit di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ijma' merupakan satu amalan ta'abudiyah. Maksudnya kat sini, dalam Islam, penggunaan DNA tidak boleh dibuat untuk menafikan nasab anak. Maksudnya ayah ni pergi kat mana-mana hospital, dia gunakan DNA, dia tengok cek, oh anak aku ni DNA tak sama dengan aku. Dia tak boleh nafikan melalui DNA semata-mata. Tapi hukum syarak kata kalau nak menafikan nasab anak menggunakan kaedah li'an. Okey. Musyawarah menjelaskan bahawa penggunaan DNA dibenarkan untuk penggunaan atas perintah mahkamah hanya di dalam kes pertelingkahan ketidaktahuan nasab. Dibolehkan menggunakan DNA kalau kita tak tahu nasab anak. Macam mana tak tahu nasab anak? Contoh, kawasan kita ni tiba-tiba dilanda bencana tsunami yang sangat teruk, dan bayi-bayi bergelimpangan, tak tahu dia anak siapa dan sebagainya. Kita boleh gunakan DNA untuk menentukan nasab anak. Okey. Seterusnya, berlaku kekeliruan atau pertukaran anak di hospital. Ni banyak jadi ni. Lahir-lahir mak dia rambut lurus, tiba-tiba anak rambut kerinting, mak putih, tiba anak hitam, tertukar ke hospital. Jadi untuk menentukan boleh menggunakan DNA, tapi kalau untuk menafikan tak boleh guna DNA. Seterusnya, dalam kes bayi tabung uji serta anak yang hilang disebabkan oleh bencana alam dan sebagainya. Walau bagaimanapun, Majmu' Al-Fiqh Al-Islami menetapkan bahawa DNA tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab anak, apalagi digunakan mendahului li'an. Faham Menentukan nasab anak boleh guna DNA, tapi untuk menafikan nasab anak tidak boleh menggunakan DNA semata-mata, tapi kena guna kaedah li'an. Baik. Fuqaha telah bersepakat bahawa penafian nasab anak melalui kaedah li'an perlu dilakukan dalam keadaan segera. Bila kita, seorang lelaki tersebut nak nafikan anak dalam kandungan isteri itu bukan anak dia, penafian perlu dilakukan dalam keadaan yang segera. Jangan sampai anak tu dah umur 10 tahun, tiba-tiba dia kata, dia bukan anak aku. Tak boleh, itu dah tak valid lah. Dalam hukum syarak kata penafian perlu dilakukan segera. Bila tempoh dalam keadaan segera tu? Ada dua pandangan. Imam Syafi'i menyatakan bahawa sejurus, yang pertama kaul jadid dan kaul qadim, kaul yang terdahulu diketahui dinafikan selepas kelahiran anak ataupun 3 hari selepas kelahiran anak. Okey. Untuk seseorang lelaki ni menafikan nasab anak ni, tempoh dia selepas 3 hari. Kalau lepas daripada 3 hari dah tak boleh menafikan nasab anak tersebut. Isu ni banyak jadi tau sekarang dekat mahkamah. Bapak menafikan nasab anak melalui seorang perempuan dan sebagainya, dia guna DNA. Even sebab tu banyak statistik kat Malaysia ni kata anak kat Malaysia ni anak tak sataraf. Sebab isu-isu pasal ni lah, penafian nasab. Bila anak tu dah lahir, bapak kata, itu kan aku nak register aku sebagai bapak kepada bayi ni. Jadinya dalam sijil lahir tu tak ada titil bapak. Ya. Tak boleh. Yang hukum syarak tak boleh membinkan bapa angkat kepada anak angkat. Ada dalil berkenaan dengan satu anak angkat Nabi, saya lupa, Zubair rasanya.
Nanti saya share balik anak angkat Nabi SAW. Nabi ambil seorang budak ni jadi anak angkat, Nabi pinkan dia kepada nama Nabi. Kemudian Allah turunkan ayat Quran bagi tahu yang tak boleh mempinkan nama bapa angkat kepada anak angkat. Okey, tempoh untuk menafikan nasab anak ini tidak lebih daripada 3 hari selepas isteri tersebut bersalin. Okey. Kenapa DNA tidak boleh diterima 100% sebagai bukti untuk menjadikan nasab seorang anak? Kenapa? Kenapa DNA ni tak boleh dijadikan bukti utama untuk menafikan nasab anak? Yang pertama, nasab seseorang anak ni dalam Islam dikaitkan dengan isu pernikahan. Jadinya kalau menggunakan DNA semata-mata tidak boleh dijadikan asas untuk mempinkan seorang itu kepada seorang bapa ataupun bukan. Yang kedua, kaedah syarak telah mendahului sains, iaitu kaedah li'an ni perlu dilakukan sebelum kaedah sains. Yang ketiga, potensi kesalahan manusia. Kesalahan ataupun perbuatan jiranan. Contoh, kalau saya ni doktor, saya ni dibayar oleh seseorang ni, dia kata kau cuba tipulah ujian DNA ni, kita boleh buat. Potensi kesalahan dan juga penipuan daripada manusia. Yang keempat, larangan mengubah nasab berdasarkan kepada DNA semata-mata. Baik, soalan saya, kalau seorang budak ni dia adalah maksudnya tak ada bapak lah, dia hasil daripada penzinaan dia tak ada bapak, dalam segi lahir pun tak ada bapak. Hasil penzinaan dia tak ada bapak, dia ni memang lahir hasil daripada zina. Siapa yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut? Siapa? Ibu dia lah, betul. Dalam Seksyen 81 Enakmen Undang-Undang Hukum Islam beritahu, apabila anak zina, ibu dia lah bertanggungjawab terhadap nafkah anak tersebut. Mesti kita akan cakap, tak adil lah, dia dah sedap-sedap lelaki perempuan tu berzina, lepas tu bapak dia lari macam tu saja. Macam tu dia adalah hukum syarak, kan? Tapi saya pernah buat satu kes, kita dapatkan DNA bapak tersebut, kita minta nafkah atas dasar bapak biologi, mahkamah bagi. Jadi kita minta perintah daripada mahkamah untuk bapak tersebut dipaksa untuk bayar nafkah anak biologi dia. Okey, macam mana pula kalau perempuan tersebut mengandungkan seorang anak hasil daripada dia dirogol? Siapa yang bertanggungjawab terhadap nafkah tu? Nafkah anak tadi tu? Anak rogol. Yang rogol tu lah, orang yang dirogol tu. Dia sama juga konsep dia. Dapatkan DNA orang yang dirogol tu, kita tuntut dekat mahkamah. Mahkamah akan perintahkan orang yang merogol tadi tu perlu membayar nafkah kepada budak tadi yang lahir. Baik, itu berkenaan dengan DNA. Okay, saya buat sikit Enakmen Undang-Undang Hukum Islam. Okay, siapakah yang boleh dikaitkan dengan bapa? Seksyen 111, jika seorang perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki melahirkan seorang anak lebih daripada 6 bulan kamariah. Okay, kita boleh pinkan nasabkan seorang budak ni kepada seorang bapa apabila ibu dan ayah dia ataupun perempuan tu telah mengandung anak lebih daripada 6 bulan kamariah. 6 bulan kamariah ni kalau ikutkan kalender tu 7 bulan lah, 7 bulan kita lah. Ataupun 4 tahun kamariah. Pernah dengar? Tak pernah dengar? Islam kamariah 6 bulan kamariah ataupun 4 tahun kamariah selepas perkahwinan dibubarkan, sama ada sebab kematian lelaki atau sebab perceraian atau perempuan itu tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa. Tetapi lelaki itu boleh dengan cara li'an atau kutukan menafikan anak itu sebagai anaknya di hadapan mahkamah. Maksudnya kat sini, kalau seorang perempuan itu mengandungkan anak lebih 6 bulan, boleh dinasabkan kepada bapa yang dia kahwin tu. 6 bulan kan ada orang yang terlahirkan anak cepat dan sebagainya, boleh dinasabkan dengan bapa yang hasil perkahwinan tersebut.
Ataupun saya tak biasa dengar lah, orang mengandung 4 tahun kamariah, biasa dengar ke? Tapi saya ada baca satu kisah, cuma bila saya cari dia punya sumber asal tu saya tak jumpa. Dikatakan Imam Syafi'i dia mengandung dengan mak dia 4 tahun tau. 4 tahun dia dikandungkan oleh mak dia. Mungkin saya tak tahu, mungkin zaman dahulu adalah kisah-kisah macam tu, tapi zaman sekarang saya rasa macam mustahil kan. Itulah tak larat 4 tahun kan. Kalau tengok tu perut besar tu muncik lah, bukannya mengandung kan. Tapi syarat kat sini, kalau 4 tahun tu suami dia meninggal dan dia tak berkahwin lain, boleh dinasabkan kepada bapa tadi tu, bapa yang tadi tu. Okey, jadi persoalan kat sini, ada seorang lelaki dan perempuan, dia telah berzina. Kemudian di bulan kedua perempuan tersebut mengandung, dia pun berkahwin. Okey. Kan mengandung 9 bulan, dia bulan kedua lagi 7 bulan dia nak lahirkan anak. Jadinya selepas 7 bulan dia lahirkan anak. Boleh tak kita nak nasabkan anak dalam kandungan pasangan tadi ni kepada suami ataupun lelaki tadi tu? Boleh tak? Sebab kan tadi dalam undang-undang kata lebih 6 bulan kamariah kita boleh nasabkan kepada lelaki yang berkahwin dengan perempuan tadi tu. Boleh tak dalam situasi macam ni? Okay, saya ulang balik lelaki perempuan berzina. Pada bulan kedua perempuan ni mengandung, pasangan ni pun berkahwin. Okay, mengandung kan ada 9 bulan. Okay, dia berkahwin pada umur kandungan 2 bulan, ada lagi 7 bulan. Pada bulan ke-7, lebih 6 bulan lebih 6 bulan kamariah, perempuan ni pun bersalin. Boleh tak anak dalam kandungan ini dibinkan dengan lelaki tadi? Boleh tak? Boleh tak? Jawapan tak boleh lah. Sebab dia start dengan zina, maksudnya bukan dalam tempoh perkahwinan. Ni undang-undang dia bagi tahu orang yang kahwin, lepas tu dia terlahirkan anak cepat. Itu dia punya dalam perundangan dekat sini lah. Tapi benda ni ada khilaf. Ada juga ulama kata boleh juga dinasabkan kepada apa, untuk melindungi maruah anak tersebut. Ini dalam fatwa negeri Perlis. Tapi pandangan ni terlampau minoriti yang digunakan kat Malaysia ni. Kebiasaan Malaysia, starting nikah sebab zina, memang anak tu tak boleh dibinkan kepada bapa. Sebab apa? Dia akan menjadi banyak isu-isu yang berterusan. Contohnya pasal faraid, pasal perwalian. Contoh yang lahir tu anak perempuan, dia dah besar, bapa dia walikan pernikahan anak tu pula tak sah, sebab dia bukan bapa kandung kepada anak tadi tu. Jadi dia banyak isu-isu syarak yang tak dapat dijaga dan sebagainya. Yang seterusnya pasal isu ni lah, isu dia nak kahwin dan sebagainya. Banyak pasal isu perkahwinan lah. Baik, ada soalan sebelum kita pergi kepada fatwa yang kedua? Ya. Baik, ibu tumpang ni dalam Islam tak boleh ibu tumpang. Tak boleh. Tapi kalau sistem yang IVF tu boleh. IVF tu maksudnya guna sperma lelaki dan ovum perempuan disenyawakan dalam badan perempuan tu boleh. Kalau ibu tumpang ni, dia guna sperma tak siapa-siapa ataupun mungkin sperma ayah dia. Lepas tu ovum tersebut tak ovum siapa-siapa, dia cuma menggunakan badan perempuan tu je untuk melahirkan anak. Dalam Islam tak boleh lah. Sebab benda tu dah jadi luar biasa lah. Luar biasa sangat. Tak boleh. Yang boleh IVF boleh. Menggunakan sperma lelaki, ovum perempuan tersebut disenyawakan dalam badan isteri, boleh. Itu ni sistem IVF. Betul, suami isteri. Kalau sperma tu orang lain, tak boleh lah. Itu dah besar bercanggahan dengan hukum syarak. Ya. Ya. Betul. Sepatutnya macam tu lah. Tak boleh. Sama. Status sama je.
Anak yang seterusnya boleh diberikan kepada bapa. Anak yang tu je tak boleh, anak seterusnya boleh diberikan kepada bapa tadi tu. Baik, boleh saya pergi yang kedua Hari ni kita sikit sebab benda ni tajuk budak-budak universiti sebenarnya ni. Saya risau juga nak cerita. Tapi kita nak memandaikan masyarakat, kita kena ceritalah benda-benda yang advance barulah masyarakat jadi pandai. Kalau kita nak cerita tak habis-habis, macam mana nak ambil wuduk, apa yang batalkan wuduk, asyik cerita benda yang sama je, masyarakat kita tak jadi masyarakat yang pandai lah. Baik, keputusan fatwa yang kedua, hukum wanita menyusukan anak angkat. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan pada kali 96 telah membincangkan mengenai hukum wanita menyusukan anak angkat. Muzakarah dalam buat keputusan seperti berikut. Setelah meneliti keterangan dan hujah pandangan dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa Islam menggalakkan setiap ibu yang melahirkan anak untuk menyusukan sendiri bayi mereka dengan susu ibu sehingga mencapai 2 tahun. Maksudnya kat sini, setiap anak yang dilahirkan digalakkan untuk ibu sendiri susukan anak sampai umur 2 tahun. Ini memang kita semua faham lah. Even kalau dalam isu penjagaan anak, selagi mana anak tak umur 2 tahun, contoh saya bagi tahu pasangan suami isteri bercerai, ada anak umur 2 tahun, umur kurang 2 tahun, masih lagi menyusu badan dengan mak dia, Hakim Mahkamah Syariah kebiasaannya takkan bagi bapa ni untuk bermalam dengan anak tau. Dia cuma boleh pergi rumah tengok anak okey, susu cukup, pampers cukup, balik. Setakat tu saja. Sampai umur anak ni 2 tahun. Sebab apa? Anak ni memerlukan susu badan ibu. Macam mana persoalannya? Kalau lahir-lahir budak ni memang diberikan susu tepung, tak bagi susu ibu pun, boleh tak bapa tu mendapatkan hak lawatan bermalam dengan anak? Dia adalah isu bercerai tau, pasangan bercerai. Boleh lah. Sebab maksudnya anak tu bermalam biasa macam tu, dia mungkin boleh upah ibu susuan dekat luar ke apa benda ke, bekalkan susu semasa anak ni dah bermalam dengan bapa tadi. Namun begitu, Islam juga membenarkan wanita yang tidak melahirkan anak tetapi mengambil anak angkat untuk menyusukan sendiri anak tersebut dengan bantuan rawatan perubatan. Sekarang ni ada, kalau kata ambil anak angkat yang kecil, kita boleh ambil satu ubat untuk kita panggil spark dalam badan kita punya ni sistem untuk keluarkan susu ibu. Dia bagi susu ibu. Penegas anak susuan, ibu susuan. Ya. Lepas tu ibu susuan tu, anak yang ibu tadi susukan tu, dan anak yang ibu tadi tu tak boleh kahwin lah. Ibu susuan, dia kira adik-beradik sebenarnya. Dia dikaitkan dengan ibu susuan. Jadinya kalau siapa jadi ibu susuan, dia kena tahu siapa anak susuan dia. Dia tak boleh main susukan hati. Siapa nak susu aku, bagi. Ya betul, ibu susuan. Sebab Nabi SAW, kan Nabi kan lepas ibu dia hantar kepada ibu susuan, Nabi dia banyak ni tahu adik-beradik susuan. Masa Nabi SAW dia buka kota Mekah, dia cerita lawak pasal Nabi SAW. Dia buka kota Mekah, kan Nabi berhijrah pergi Madinah. Kemudian Nabi pergi dengan sahabat-sahabat buka kota Mekah, takluk kota Mekah semula. Masa dia takluk kota Mekah tu, ada seorang wanita ni, dia kata, dia masa tu Islam semua kumpulkan lah, perempuan-perempuan apa semua, dia masa nak takluk. Dia kata, perempuan ni kata kat dalam Islam, aku ni kakak kepada ketua kamu. Dia orang pelik lah, Nabi Muhammad ni anak tunggal, datang mana pula kakak ni kan. Dia kata, kau bawa aku pergi jumpa dekat ketua kau. Dia orang pun bawa lah perempuan ni, pergilah dekat Nabi Muhammad SAW. Yelah, Nabi Muhammad dah umur dah tua, dia pun tengok siapa perempuan ni kan. Lepas tu kakak dia pun tekan. Perempuan tadi tu kata, kau ingat tak aku? Dia kata, aku ni kakak kau. Kita ni ibu apa? Anak susuan kepada Halimatus Sa'diyah. Kau ingat tak kejadian aku dokong kau kokak belakang aku dulu. Nabi Muhammad masa kecil, dia gigit belakang perempuan tu. Dia kata, kesan kau gigit tu masih ada sampai sekarang ni. Lepas tu Nabi pun tersenyum dan Nabi pun ingat, oh ni kakak dia. Masa dia ibu susuan dengan Halimatus Sa'diyah. Jadinya kalau siapa yang ambil anak susuan ni, dia kena tahu siapa anak susuan dia.
Sebab dia melibatkan hukum syarak. Anak susuan tak boleh kahwin dengan anak susuan yang lain. Okay, faham Harta tak ada kaitan kan? Tak ada kaitan. Tak ada. Dia tak dapat. Dia cuma isu kahwin je, ibu susuan. Tapi kena tahulah dia cukup susuan atau tidak. Baik, penegasan ini adalah berdasarkan kepada pandangan jumhur fuqaha yang tidak mensyaratkan seorang wanita itu mesti hamil terlebih dahulu untuk menyusukan anak, seperti mana pandangan mazhab Hambali, Syafi'i dan Hanafi yang menyatakan bahawa seorang perempuan yang hendak menyusukan seorang anak tidak disyaratkan punya suami untuk menyetubuhinya. Ini biasalah yang orang yang ambil anak susuan dan sebagainya. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa penggunaan ubat atau suntikan untuk merangsangkan pengeluaran susu badan adalah harus dengan syarat ianya seorang wanita yang telah mencapai umur balik, sama ada telah berkahwin atau sebaliknya, dan ubat hormon yang digunakan tersebut tidak mengandungi sebarang unsur-unsur najis atau mudarat. Keharusan ini tidak tertakluk bagi seorang lelaki yang berubah wanita melalui pertukaran jantina. Faham tak? Kalau pondan tak boleh lah, walaupun dia suntik susu, dia bagi susu dekat budak kecil tu, dia tak boleh jadi ibu susuan lah. Sebab norma dia, fitrahnya wanita saja yang menyusukan bayi, bukan dia lelaki. Itu dia kata keharusan tidak tertakluk pada seorang lelaki yang berubah menjadi wanita melakukan melalui pertukaran jantina. Baik, faham setakat tu? Boleh Jumhur fuqaha juga bersepakat bahawa terdapat dua kaedah penyusuan bagi menjadikan bayi tersebut mahram dengan sebab sesuai. Yang pertama, penyusuan secara langsung melalui payudara, atau penyusuan secara tidak langsung, iaitu melalui tiub botol susu ataupun benda-benda melalui tiub dan sebagainya. Sehubungan itu, bagi wanita yang menggunakan alat sokongan seperti bantuan melalui keadaan penyusuan bayi, Muzakarah memutuskan bahawa bayi tersebut sah sebagai anak susuan apabila cukup syarat-syarat penyusuan yang ditetapkan syarak. Okey, apa syarat-syarat yang ditetapkan syarak anak tersebut menjadi anak susuan kepada seorang wanita? Yang pertama, bilangan susuan hendaklah 5 kali penyusuan. 5 kali. Lebih 5 kali. Yang pertama. Yang kedua, susu yang dihisap mestilah sampai ke perut bayi. Kalau dia minum-minum, dia muntah semua. 5 kali muntah, tak jadilah ibu susuan. Maksudnya, kan biasa kan orang Melayu bagi minum susu, lepas tu sendawakan anak tu sampai perut lah. Maksudnya nak bagi sampai perut. Yang ketiga, umur bayi tidak melebihi 2 tahun melalui fikiran bulan Kamariah. Kenapa tak boleh lebih 2 tahun? Tiba-tiba ambil anak angkat umur 9 tahun. Kita pun nak susukan anak tu sebab nak jadikan anak susuan, nak bagi boleh tak ada ada hubungan mahram dengan ibu susuan. Tak boleh. Faham Ada 3 syarat untuk jadikan anak tu sebagai anak susuan. Yang pertama, 5 kali penyusuan dengan botol. Dia bagi tahu boleh terus ataupun melalui botol. Yang kedua, anak tersebut susu tu mesti sampai perut, maksudnya kenyang lah. Kita sendawakan anak. Yang ketiga, umur bayi tidak melebihi 2 tahun Kamariah, ikut kiraan bulan. Hujah sabitan ini adalah kerana susu ibu tersebut telah menjadi makanan asasi bagi bayi yang menumbuhkan daging dan memancang tulang sama seperti bayi yang menyusu secara terus dari payudara. Walau bagaimanapun, kaedah yang dilakukan adalah dengan cara menyuntik susu melalui kubul atau dubul, menitik susu ke dalam mata, telinga atau tempat luka tubuh badan bayi tersebut tidak sah menjadi anak susuan. Maksudnya kat sini, kan biasa orang Melayu anak tu mata merah. Lepas tu kata pergi cari susu ibu mana-mana, ambil susu ibu tu titik dekat mata, nak bagi elok, sakit mata. Dia pun titik 5 kali masuk kat badan. Adakah budak tadi tu boleh dijadikan ibu, dikatakan sebagai anak susuan kepada perempuan tadi tu? Tak boleh. Lepas tu ada luka, dia pun titik kat luka, tak boleh. Dia syarat dia kena masuk mulut sampai ke perut. Kalau titik ke apa semua tu, tak dikira sebagai ibu susuan. Seterusnya, Muzakarah memutuskan bahawa seorang wanita yang beragama Islam tidak dilarang untuk menyusukan bayi bukan Islam, dan begitu juga seorang bayi yang beragama Islam boleh menyusu kepada wanita yang bukan Islam kerana tidak ada nas yang melarangnya.
penyusuan tersebut tidak memberi kesan kepada akidah dan agama bayi yang disusukan tersebut. Maksudnya, kalau kita kenal seorang India saja yang ada susu, kita nak susukan cucu kita kepada dia, boleh, tak ada masalah. Dan orang India tu pun boleh nak menerima susu daripada orang Islam, tak ada masalah. Muzakarah juga memutuskan bahawa susu ibu yang bercampur dengan bahan lain adalah sama seperti susu ibu yang tidak bercampur dengan makanan, minuman atau lazit lainnya, seperti mana pandangan pendapat rajih daripada ulama mazhab Syafi'i Hambali, kerana itu sabit menjadi anak sesuai kerana perlu mendapat syarat-syarat penyusuan ditetapkan syarak. Okey. Bagi seorang lelaki yang mengahwini wanita yang menyusukan bayi angkat atau bayi tersebut telah sabit menjadi anak susuan, maka muzakarah memutuskan bahawa lelaki yang menjadi suami kepada wanita berkenaan menjadi mahram kepada anak susuan tersebut. Faham? Maksudnya, suami isteri ambil anak angkat, isteri dia susukan anak angkat tersebut. Ini bawah 2 tahun tau, bukan ambil anak angkat yang dah umur 9 tahun. Lepas tu, dia dah susukan 5 kali, makanan tu anak tu kenyang sampai ke perut. Lepas tu, yang ketiga, umur bawah 2 tahun. Jadi hubungan anak tersebut dengan suami ini mahram. Mahram maksudnya aurat, macam ni lah, macam kita anak kandung kita lah, mahram. Sebab tu digalakkan apabila ambil anak angkat, kita jadikan anak tu sebagai anak susuan supaya dia jadi mahram kepada bapa tadi tu, supaya mudah. Kalau anak tu perempuan lagi mudah lah, maksudnya dia tak payah pakai tudung dalam rumah. Kalau tak, asyik nak kena pakai tudung, jaga aurat dan sebagainya. Tadi yang kalau yang ibu bukan Islam tu, jangan jadi anak tu. Anak susuan juga, sama je. Susuan juga. Sama je. Dia macam tu lah, tapi jagalah kita nak dengar. Jagalah. Biasa kita kasih Islam juga. Sebab apa? Susu ibu ni dia akan mempengaruhi budak tu juga. Mempengaruhi, memanglah tak mempengaruhi akidah, tapi kita faham badan dia macam mana semua dan sebagainya kan. Okey, ada isu berkenaan bank susuan. Kan ada bank susu kan. Macam mana bank susu tu pula? Macam mana? Macam mana? Kita dengar. Bank susu tu dia, bank susu dia akan register nama siapa ibu susuan. So kita boleh check kat situ. Kebiasaan dia orang takkan bagi susu yang sama kepada budak tu lah. Tapi kalau kata budak ni memang confirm tak ada orang nak menyusukan, so ambil satu ibu saja untuk menggunakan susu yang sama, dia ada register. So kita akan tahu ni ibu susuan kepada anak ni, memang ada register. Saya ada satu klien saya, dia menggunakan ibu susuan, so memang ada register record dia menggunakan susu siapa. So kalau 5 orang lah ibu susuan pada anak tersebut. Kalau cukup syarat tadi tu, 5 kali kenyang. Kalau sekali dia ambil seorang, tak jadi ibu susuan. Tak jadi ibu susuan. Kalau dia ambil 5 kali kat ibu yang sama, kenyang, maka dia akan jadi anak susuan kepada perempuan tadi tu. Tapi kalau dia ambil berlain-lain, satu hari ni semua lain, 30 hari 30 orang lain, tak jadi lah ibu susuan. Okay. Okay. Boleh. Kalau tidak, ya, hubungan tu aurat sama je, sama je macam dengan orang luar. Aurat sama je. Dia sama, tapi dia tak boleh dia tak macam anak sendiri lah. Maksudnya kita kena lindung diri kita, aurat semua ni lah, menjaga kehormatan kita sebagai. Dia macam ni tau, isu berkenaan anak angkat ni memang banyak. Sebab yelah, ada orang tanya soalan kat saya, Ustaz, saya ada anak angkat saya dah besar, boleh tak saya nak salam dengan dia? Saya tanya, abang, ibu apa ni, isteri abang ada susukan budak tu lah masa kecil? Dia kata tak susukan, dia ambil anak dia dah umur dah besar dah masa tu. Dia kata boleh tak saya nak salam anak dia? Saya tanya lah, abang ada bila salam dengan tu ada macam rasa syahwat ke apa dia? Kata tak ada, saya memang sayang gila budak ni, macam anak sendiri. Macam anak sendiri. Okey
Ni saya bagi pandangan mazhab fiqh yang luas tau. Jangan kata saya Wahabi pula. Sebab kalau mazhab Syafi'i memang tak boleh. Mazhab Syafi'i sentuh tak boleh lah. Ni saya bagi satu pandangan mazhab yang luas ya. Saya merujuk kepada fatwa Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi kata lamastu, ayat lamastu dalam Al-Quran, bersentuhan tu tafsirannya sebenarnya sehingga mendatangkan syahwat. Mendatangkan syahwat, maksudnya bila pegang tu macam datang syahwat, ataupun dalam bahasanya nak melakukan hubungan suami isteri lah. Tu dah tak boleh bersentuhan dah. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, kalau kita ada wuduk, kita pegang isteri kita tanpa syahwat, tak batal wuduk. Sebab mereka menggunakan tafsiran lamastu tu sehingga mendatangkan syahwat. Kalau kata pegang-pegang biasa tak ada apa-apa perasaan dan sebagainya, tak batal wuduk. Sama dalam kes yang tadi saya kata anak angkat ni. Saya rasa sebenarnya bila orang ambil anak angkat ni, perasaan dia kepada anak tu sangat sayang lah. Mustahil lah dia nak ada perasaan syahwat kepada budak tu. Jadinya dia boleh menggunakan fatwa ni untuk dia bersalam dengan budak tu. Faham? Maksudnya kalau dia tak ada perasaan apa-apa, bolehlah nak salam ke apa benda dengan budak tu. Tapi jaga batas lah. Jaga batas dengan budak tu. Setakat bersalaman, jaga batas. Itu je lah. Kalau kata ada anak angkat untuk menyelesaikan masalah. Sebab saya pernah jumpa satu kes tau. Pasangan ni dia tertukar anak masa ke hospital. Okey. Bila anak ni dah umur tadika 5-6 tahun macam tu, diorang ni macam meragui. Sebab dia kata muka budak ni langsung tak ada muka macam adik dia ke, muka family belah suami ke, macam lain. Memang muka lain. Dan bila datang kat saya tu memang muka Arab-Arab. Memang Arab, macam muka Pakistan sikit kan. Yang ni muka Jawa. Lepas tu cek. Tak tahulah dia buat macam ni, cek apa benda semua. Last sekali dia jumpa yang pasangan yang tertukar tu. Lepas tu pergi mahkamah untuk ubah lah. Ubah budak ni, sebenarnya ni identiti dia, ini identiti budak yang pasangan satu lagi tu. Okay, settle. Lepas tu ayah yang tadi ni, yang pasangan ni, dia ada macam niat. Dia kata nak ambil anak tu, nak jaga. Lepas tu bila dah jadi macam tu semua, anak tadi tu tak nak pergi kat yang bapak kandung dia sebenar. Sebab budak ni daripada bayi dijaga oleh pasangan satu ni, dia rasa macam ni lah mak bapak aku. Dia kata yang ni memanglah aku tahu bapak kandung aku, tapi aku tak nak duduk dengan dia. Dia sampai macam tu. Jadinya pasangan tadi tu taklah tukar anak. So dia maintain je, yang kau jaga anak aku jaga anak kau sampailah besar. Cerita ni tahun 2019. Maksudnya dah berapa tahun dah, anak tu pun dah besar lah. Maksudnya kat sini, kalau dah jaga anak tu daripada kecil, kebiasaannya attachment budak tu akan duduk dengan orang pasangan tadi tu lah. Dia takkan bertukar, walaupun identiti dia dah berubah. Ya? Betul, dia kena cari ayah dia lah. Ayah dia juga, wali ya. Wali. Dia sebenarnya isu wali ni kan, orang pergi menikah Thailand, dia kata bapa tak bagi, mak tak bagi dan sebagainya. Sebenarnya dekat Malaysia ni kita ada satu peruntukan undang-undang, kita panggil wali enggan. Kalau mak ayah, kalau bapa dia tak nak nikahkan anak, tak setuju dan sebagainya, dia boleh pergi mahkamah tau. Bagi tahu dekat hakim yang ayah dia tak nak menikahkan dia dengan pasangan lelaki tadi tu. So mahkamah akan dengar kes tu, dan kebiasaannya mahkamah akan bagi je untuk dinikahkan menggunakan wali hakim dekat Malaysia. Tak perlu pun sampai pergi negara Thailand tu. Sebab bila pergi negara Thailand tu, dia menyusahkan, kena daftar, isu tiba-tiba wali tak sah dan sebagainya. Jadinya pergi mahkamah syariah, cakap nak menggunakan wali enggan. So mahkamah hakim tadi tu akan jadi wali kepada budak tadi tu. Okay, faham Okay. Dia sebenarnya kuasa wali ni kuasa sultan. Maksudnya siapa yang tak ada wali, wali dia adalah sultan. Al-sultanu waliyu man la waliyu lahu. Sultan ni adalah wali kepada orang yang tak ada wali. Tapi sultan tak boleh nak nikahkan semua orang kan. Tiba-tiba anak akak nak nikah, jumpa sultan kena nikah. Sultan dia banyak kerja, jadinya dia tauliah kan imam-imam masjid untuk jadi dia punya wakil untuk menikahkan orang-orang dekat kawasan dia. Itulah konsep. Dan dekat Thailand pun
tak semua masjid tu imam sah boleh nikah dengan orang. Kadang-kadang orang cakap je boleh nikah, boleh. Padahal dia bukan imam jurunikah yang boleh menikahkan orang dengan kawasan tu. Sebab tu banyak pernikahan Thailand ni sakut. Sebab dia memang buat. Tapi kalau siapa pergi wilayah Islam Songkla, insya-Allah okey, sebab dia orang teratur sikit kat situ. Tapi saya bukan nak mengajar lah. Kan dia pula pergi mengajar orang lain. Yang lain Jabatan Agama Islam lain tu saya tak pasti ya, tapi Songkla memang sistematik. Baik, saya rasa setakat dulu. Ada apa-apa soalan sebelum kita akhiri kita punya kuliah? Sebab tak boleh banyak. Nanti kan banyak-banyak semua pening. Semua saya rasa dua ni siapa faham boleh jadi mufti lah, fatwa ni. Ada apa soalan? Ya. Ya. Dia jaga memang dengan baik lah. Tapi dia tak boleh nak marah-marah anak dia. Tu dia nak marah-marah. Nanti ada satu clause yang tidak diperhatikan masyarakat, katakan nanti dia akan Dia lucu kan? Macam mana tu? So anak dia kalau buat apa-apa salah, dia tak boleh nak marah. Macam mana tu? Okay, faham. Nak ambil anak angkat tapi tak nak marah. Dia macam ni ke? Anak kandung pun sebenarnya dalam undang-undang tak boleh marah, tapi mak bapak ni marah je. Gitu. Sebenarnya undang-undang tu cakap dia macam tu. Tapi sebenarnya kalau dia marah, tak ada apa isu pun. Tak ada isu pun. Boleh je nak marah sebab tugas ibu dan ayah ni mendidik budak tu. Kalau kita tak didik, budak tu tak jadi orang lagi. Jadi je lah kena tegur. Lepas tu, bila nak ambil anak angkat ni, pastikan tau kita register surat pengangkatan anak tu dekat mahkamah. Ada surat pengangkatan. Kalau kita tak ada surat pengangkatan, tak ada apa-apa yang melindungi. Contohlah budak tu dia nak lari duduk dengan bapak dia semula, tak ada siapa-siapa yang boleh protect. Kalau ada surat tu, dia akan melindungi lah ibu angkat, ayah angkat tadi ni. Ya, Alhamdulillah. Okey, ada soalan lagi? Soalan luar daripada kotak boleh? Ni bulan nak dekat Raya Haji ni, boleh start lah cari binatang untuk korban. Saya ada jumpa dekat Jerantut, faham, tapi limited lah. Kambing dia pun sikit, dapat 300 ke. Maksudnya kalau kita pergi cari kambing belah-belah kampung, janganlah cari Jerantut tepi jalan, memang tak jumpa lah. Jerantut belah-belah kampung dalam tu masih ada lagi orang jual kambing 300, lampu murah dan sebagainya. Maksudnya sebenarnya tak ada alasan untuk kita tak buat korban. Sebab Allah dah bagi kita setahun untuk kita kumpulkan duit kita untuk buat korban. Kumpullah sikit sampai waktu korban kita buat korban. Kita tak boleh kata kita tak ada duit. Sebab apa ni, kalau kita sanggup mengeluarkan sesuatu yang baik kepada Allah, Allah akan balas 10 kali ganda yang baik kepada kita. Jadi usahalah sungguh-sungguh. Jangan kita ambil korban ayam dah lah, sebab ayam bukan binatang sebenarnya korban. Ya? Dah buat korban, boleh setiap tahun buat. Kalau nak buat setiap tahun, Alhamdulillah. Kemudian kalau Google dekat TikTok ke, dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, ramai je orang buat korban-korban murah. Contoh kat Kemoja. Tapi cari orang yang betul-betul buat betul-betul lah. Dengan skema pula, bayar-bayar punya skema. Dah siapa-siapa kan. Cari orang yang kita kenal untuk buat korban. Sebab murah je kalau kat Kemoja dan sebagainya kan. Ya. Macam kita duduk kat sini, saat kita kita ada duduk kambing kat sana, kita kena pergi sana tu melihat perumpamaan tu. Tu sunat je. Sunat je. Tak payah tengok apa-apa. Yang penting tahulah kambing tu ada. Kami dah bincang tajuk ni tahun lepas tak? Betul tak? So tak payah tengok. Maksudnya kita tahu dah kambing tu kat situ, ada bendanya, bolehlah proceed walaupun kita tak tahu kat mana dan sebagainya. Ya betul. Ya betul. So balik
Mualia jauh kan. So Mualia terus. Dia pegang kat sana tu, tak pegang ke? Tak pegang kan? Oh, okey. Baik, wallahu alam. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah As-salatul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. وعلمنا تأويل وعلمنا تأويل وعلمنا تأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم.